بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Menerima segala kepujian, engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karimu ya Rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis Convocation Rawdatul Qiraat bagi seluruh ini ya Allah yang diadakan pada hari ini. Bermula dengan Syekh Sami, Al-Hashim dan Abu Ja'far. Yang berlainnya pun program ini akan ditangguhkan seketika untuk mengucapkan dalam Ramadan. Hari ini dalam 18 Rejab dan dalam 18 hari yang berjalan dengan program ini. Untuk pilihan ilmu agak-agak yang seterusnya dapat menghasilkan produk atau peserta yang lebih berkualiti. Belajar, sebenarnya kat depan ni semua adalah ustaz-ustaz saya sekarang. Ustaz banyak dia pertama orang muda mata itu al-qiraat. So saya baca online, betul tak? Betul saya ini isma. Tapi ada guru atau ada belajar baca falamma ra'aw zulfatan no bukan muncul lo pukul 10. Okey, sorry tanya lagi cakap apa ini apa tiap hari 10 jam, 15 jam. Sekarang mungkin tak percaya saya, tapi ajarkan Al-Quran. Ajarkan Al-Quran 10 jam. Kadang-kadang ada satu hari, saya tak ada cuti. Betul tak? Haja Nurizan tahu, tak ada cuti. Hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad. Ya Syekh, boleh saya baca? Wallahi saya tak tahu, tak boleh. Betul tak? Kalau ada orang tanya saya, walaupun ada cuti, ini guru Al-Quran. Ini guru Al-Quran. So subhanallah, tiap-tiap orang baca Al-Quran dengan ikhlas, Allah bagi di muka bercahaya. Daripada Lauh Mahfuz, ini berlaku pada malam, pada bulan-bulan Ramadan. Dan daripada langit pertama, daripada Lauh Mahfuz turun ke langit pertama, langit bawah, langit dunia. Itu peringkat yang kedua. Saya sekali lagi ingin merakamkan ucapan tahniah kepada Rawdatul Qiraat dan Puan Hajah Roziah Abdul Latif selaku pengerusi kerana berjaya menyediakan platform yang bagi masyarakat untuk mempelajari ilmu qiraat. Biarpun dalam usia yang masih baru Rawdatul Qiraat ini, ternyata Rawdatul Qiraat telah berjaya melahirkan graduan qiraat dengan nama Allah, dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Saya resmikan majlis convocation Rawdatul Qiraat buat kali kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tidak hanya fokus kepada mengenali bacaan qiraat semata-mata, tapi kita mengambil berat tentang kemantapan bacaan seseorang dari segi tajwid dengan mengadakan kelas-kelas pengukuhan ilmu tajwid. Selain itu, ada kelas bahasa Arab untuk kita memahami apa yang kita baca walaupun sedikit. Kelas waqaf ibtida', kelas talaqi qiraat yang mencabar seperti Warsh dan Hamzah dengan guru-guru yang terkenal dan berkaliber. RQ ini seperti a one-stop center untuk sesiapa yang serius ingin mendalami ilmu Al-Quran. Semoga RQ terus dirahmati, diberkati dan terus berkembang maju ke hadapan dalam menyebar ilmu qiraat kepada masyarakat.
Amin ya rabbal alamin. منهج